Assalamualaikum warahmatullahi kawan-kawan. Ini adalah subuh pada hari terakhir kami umrah di Mekah tahun ni pada bulan Februari. Ini tanggal hari Isnin 9 Februari. So kami akan melakukan solat subuh dulu, lepas tu kemudian akan buat tawaf perpisahan ataupun tawaf wida' sebab kami telah selesai duduk di Mekah, dan lepas ni insya-Allah kami akan berangkat ke Madinah Munawwarah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Alhamdulillah, abang dapat menjadi antara orang terpilih untuk berada di Mataf untuk solat pada waktu ni. Setelah solat subuh telah selesai, abang pun dan kawan-kawan terus buat tawaf wida' ataupun tawaf perpisahan kerana menghormati Baitullahil Haram sempena kita nak meninggalkan Makkah Mukarramah. Tawaf ini pada mazhab Syafi'i adalah wajib lah untuk bagi kita kerana menghormati Baitullah. Kita berdoa supaya insya-Allah Allah kembalikan kami berkali-kali lagi ke tanah suci ini untuk melakukan ibadah umrah dan juga ibadah haji, insya-Allah. Amin.
Bismillah, Allahu Akbar. اللهم يا هل المشكلات هل مشكلاتنا مشكلات جميع اللهم يا غفار فاغفر ذنوبنا اللهم يا ستار واستر عيوبنا اللهم يا غفار فاغفر ذنوبنا اللهم الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم يا غفار فاغفر ذنوبنا Yang binaan logam gangsa yang boleh nampak belah kanan ni adalah makam Ibrahim. Dalam tu kalau kita tengok boleh nampak tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, selesailah tawaf wida'. Semoga Allah menerima amalan dari kami semua dan membawa kami kembali ke sini berkali-kali untuk melakukan ibadah umrah dan haji di masa hadapan. InsyaAllah, amin. يا خدانا حق الله قبلته حجي InsyaAllah, amin.
Kalau nak tahu kawasan yang ada cermin hitam ni, inilah ni kawasan cermin hitam ni, inilah kawasan imam jadi mengimamkan setiap solat fardu dan solat-solat lain. Sekarang dia orang pakai kat sini je, dah tak turun depan Kaabah dah. Yang kita tengok sekarang ni adalah kawasan ground floor tawaf. Jadi kalau tawaf kat sini sejuk sikit lah, ada aircon semua lah. Senang. Ni selepas subuh, so tak ramai orang dah. Ni kawasan Bukit Sofa, kawasan sa'i lah. Itu yang dia orang dah tutup dengan pagar cermin. Sebab pagar kaca. Sebab dulu-dulu tak ada pagar tu, orang naik atas tu meratap, sapu muka, sapu kain, sapu baju. So perbuatan khurafat belaka. So Saudi dia sangat strict benda-benda macam tu. So dia tutup dah sekarang, pada muka semua tak dapat duk sapu lah. Hampa nak sapu, hampa sapu muka lepas wuduk je. Senang. Dari sini boleh nampak pemandangan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ini tengok jauh juga. Jarak dia dalam 450 meter satu arah. So boleh kata setengah kilometer jugalah. Setengah kilometer pi, setengah kilometer balik. So jadi Safa dan Marwah kita pi, kita balik kira 1 kilometer. So ibadah sa'i adalah sangat-sangat fizikal. Dan oleh itu, sebab itulah kita suruh pi muda-muda waktu haji ke, nak pi umrah ke, jangan tunggu tua. Setengah orang dia kata, tak apalah, tua nanti aku pi. Tak. Kalau boleh pergilah sebelum kita uzur. Sementara kalau ada duit, kalau ada kemampuan kesihatan, pergi. Jangan duk buat alasan. Setengah orang suka buat alasan. Kata nantilah. Last meninggal, tak ada nak pergi. Yang mana yang ada rezeki, yang mana yang ada duit, yang mana yang ada masa dan kelapangan, silalah pergi. Nampak ni. Yang ni ground floor lah. Ramai orang sa'i kat sini. Kalau tak nak jam, tak nak ramai sangat, boleh naik tingkat atas, tingkat 1 ataupun tingkat 2. Yang ni pula kawasan solat jenazah. Dia just kat luar saja daripada pintu sofa tu. Bila kita keluar, kat situ ada kawasan jenazah. Ni pintu besar ni, kita boleh tengok dalam tu. Dia orang akan susun jenazah. Siapa yang meninggal dalam keadaan berihram, muka dia akan dibuka. Dia orang takkan tutup muka dia. Kerana orang yang mati dalam keadaan ihram akan bangun pada hari akhirat dalam keadaan bertalbiyah kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. So ni pemandangan tak akhir lah. Kita nak keluar dan tinggalkan Masjidil Haram untuk kali ini. Ni abang singgah makan breakfast dekat restoran sebelum saat lagi nak berkemas-kemas dan nak bertolak ke Madinah. Ni abang tinggalkan kain ihram dan juga bangku kecil ni. Tak nak angkat lah sebab nanti penuh beg. Nak beli barang-barang lain lagi kan nanti, barang souvenir. So tinggalkan kat cleaner lah, bagi kat mereka. Alhamdulillah, ni beg-beg pun dah tersusun. Kami duk tunggu transport nak bawa kami, van nak bawa kami daripada lobby hotel ni ke stesen kereta api Haramain Speed Train. Kami naik train ke Madinah, insyaAllah. Okey kawan-kawan, hingga bertemu di video berikutnya. InsyaAllah kita akan melihat episod berikutnya perjalanan kami daripada Makkah Mukarramah ke Madinah Munawwarah, InsyaAllah.